Berita tergempar hari ini 24 Disember, hari Rabu, harga emas semakin meningkat. Tuan-puan, bagi tuan-puan yang belum tahu sekarang ni, harga emas sedang meningkat naik. Daripada harga RM600, sekarang dah harga RM639 untuk 1 gram. So tuan-puan, apa yang kita perlu buat bila harga emas sedang meningkat naik? Bagi tuan-puan yang dah mula simpan emas, terus sahaja konsisten, tambah simpan emas tuan-puan. Sebab kita ialah gold saver. Target kita simpan emas untuk kita capai matlamat kita. Untuk kita ada saving yang kukuh pada waktu kecemasan. Simpan sahaja seperti biasa tanpa perlu tengok kepada harga. Fokus kepada penambahan kredit emas. Yang kedua, bagi tuan-puan yang belum lagi bermula, cepat-cepat mula hari ini tuan-puan, sebab dijangkakan harga emas akan meningkat RM700 pada tahun depan. So tuan-puan, orang lain dah mula simpan emas, dah untung berlipat kali ganda pada tahun ini. Takkan kita hanya nak tengok saja. Kita mesti nak juga simpan emas dapat untung, betul tak? So, terus saja mula simpan emas hari ini. Kalau tak mampu untuk simpan 1 gram, boleh terus simpan dengan RM100. Saya beri jaminan tuan-puan takkan rugi bila simpan emas hari ini. Walaupun harga hari ini dianggap harga yang tinggi, percayalah harga hari ini dikira harga yang murah untuk 2-3 tahun akan datang. So macam mana nak mula simpan emas tu? Senang saja tuan-puan. Boleh terus klik link dekat profil saya untuk daftar akaun emas secara percuma. Boleh terus mulakan simpan emas hari ini dengan serendah RM100 sahaja. Atau tuan-puan ada soalan nak tanya, boleh kontak saya dekat nombor ini. Saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lagi mudah. Saya kata macam biasalah, senangnya nak simpan emas.